Sebenarnya ada sesuatu detail yang aku perasan pada chapter terbaru One Piece, chapter 1187, dan detail ni mungkin menjadi clue apakah jenis kuasa Devil Fruit yang dimakan Imu. Sama ada ia adalah Logia atau Paramecia atau bahkan Zoan, dan detail tersebut adalah pada selendang awan. Yes, atau dengan istilah yang lebih sedap digunakan, Hagoromo. Nah, kalau korang perasan, kedua Holy Knight yang awalnya telah ditumpaskan kru Straw Hat, Saint Shepard Somers dan Saint Limosave Killingham yang kemudiannya telah diselamatkan oleh Imu melalui teknik omennya, sepatutnya telah mendapat cincin halo berwarna hitam yang diberikan Imu yang mampu memperkuat kuasa dan fizikal mereka. Namun pada chapter terbaru, cincin halo ni hanya dilihat pada Somers, sedangkan Killingham pula telah menukar Hagoromonya yang asalnya seperti Luffy berwarna putih kepada awan hitam setelah mendapat omen dari Imu. Malah ada satu panel dalam chapter 1182 yang menunjukkan cincin omen tersebut telah diasimilasi ke dalam awan Hagoromo milik Killingham. Nah, what if cincin halo ni adalah salah satu ciri khas bagi pengguna Logia yang berjaya membangkitkan awakening Devil Fruit mereka seperti yang ada pada Zaza dan Imu, sedangkan Hagoromo pula adalah ciri khas awakening bagi Zoan seperti yang ada pada Luffy, Yamato dan para Gorosei. Ini bermakna adakah Imu kemungkinan adalah pemakan Devil Fruit jenis Logia, kelas Devil Fruit yang pada awal siri dikatakan terkuat dan sangat rare, tapi somehow jumlahnya lebih sedikit berbanding Mythical Zoan yang sepatutnya dikatakan lebih rare. Tapi aku tak percaya kalau bentuk Imu yang turun ke Elbaf adalah bentuk sebenar Imu. Aku percaya kalau Imu masih lagi menyembunyikan kuasa sebenar dia. Nah, kalau korang perasan, sepanjang perlawanan antara Imu dan Loki, kuasa yang ditunjukkan Imu hanyalah melalui teknik omen, di mana dia telah menghasilkan api hitam yang mampu mengubah fungsinya mengikut situasi. Kuasa yang agak mirip kepada kuasa Nika yang mampu memanifestasi benda yang sesuai keinginan dia, dan kebolehan tersebut hanyalah kebolehan kedua bagi Nika, di mana kebolehan asalnya adalah getah. Somehow Oda juga telah memperkenalkan Imu yang turun di Elbaf dengan pernyataan bahawa kebolehannya adalah Akuma no Mi. Seolah-olah Oda cuba sembunyikan jenis dan model Devil Fruit yang dimakan Imu. Lagipun kemunculan Imu yang digembar-gemburkan sebagai final villain dalam siri One Piece di Elbaf pada aku agak terlalu awal untuk siri sepanjang One Piece yang masih lagi terlalu banyak misteri. Malah dia juga agak mengalami kesusahan walaupun hanya melawan Loki seorang. Makanya disebabkan tu aku percaya masih banyak lagi kuasa Imu yang belum dibongkarkan Oda, dan bentuk sebenar Devil Fruit yang dimakan Imu kemungkinan adalah bentuk makhluk raksasa yang menyerang Sabo di Marijoa. Nah, macam teori aku sebelum ni, aku katakan kalau kuasa Imu dipengaruhi oleh jaraknya kepada Marijoa, dan aku juga pernah katakan kalau Imu mempunyai Devil Fruit model naga merah. Aku percaya Devil Fruit jenis Zoan ni lah kuasa sebenar Imu. Jadi, Imu kemungkinan ada dua bentuk awakening. Satu cincin halo penuh mata adalah awakening bagi bentuk Logia atau Paramecianya, dan satu lagi Hagoromo awan adalah untuk bentuk Zoannya. Okey, itu teori pertama. Yang kedua adalah the fact bahawa Hagoromo Killingham bertukar hitam selepas menyerap omen dari Imu kemungkinan memforeshadowkan bahawa Gorosei juga telah mendapat kekuatan tambahan dari teknik yang sama. So dengan kata lain, Gorosei yang kita lihat dekat Egghead kemungkinan sebenarnya adalah lebih lemah dari apa yang kita sangkakan. Yes, walaupun dekat Egghead pun diorang ni ditunjukkan tak adalah kuat mana. Tapi kalaulah diorang memang mendapat power boost dari teknik omen milik Imu, maknanya diorang ni memang terbukti nothing lah kan? Betul lah tu. Tapi satu lagi persoalan adalah adakah Lucci dan Kaku juga tanpa mereka sedari mendapat kekuatan dari omen, kerana Hagoromo mereka juga berwarna hitam. Nah, kalau korang ingat dalam arc Enies Lobby, buah Devil Fruit Kaku dan Khalifa ketika itu telah diberikan oleh Spandam, dan apabila ditanya oleh ahli CP9 dari mana Spandam mendapatkan dua Devil Fruit tersebut, dia hanya katakan bahawa dia mempunyai koneksi.
dan memandangkan dia adalah salah seorang ahli organisasi rahsia World Government, buah-buah Devil Fruit tersebut kemungkinan telah diberikan oleh Gorosei sendiri. Tapi apa yang anehnya, Devil Fruit tersebut tidak pernah disenaraikan dalam ensiklopedia, sama seperti buah gomu-gomu yang dimakan Luffy. Dalam chapter yang sama juga, Jabra yang takut untuk mendekati Devil Fruit tersebut katakan lepas memakan Devil Fruit, syaitan akan tinggal di dalam badan penggunanya, dan jika pemakan Devil Fruit tersebut mendekati Devil Fruit lain, syaitan dalam pemakan Devil Fruit dan buah Devil Fruit akan keluar dan berlawan sesama sendiri. Nah, walaupun kedengaran agak somehow, ia boleh dikaitkan dengan dialog bahawa syaitan akan tinggal di dalam badan pemakan Devil Fruit dengan kebolehan ilmu yang mampu merasuki beberapa orang tertentu melalui covenant-nya. Seolah-olah ayat tersebut adalah foreshadow kepada kebolehan ilmu. Jadi apa pendapat korang? Kalau korang ada teori yang menarik atau ingin kongsikan sesuatu, jangan malu-malu untuk like, komen dan subscribe video dan channel ni. Kita jumpa lagi di Laugh Tale.